Status. Tahulah tu. Aku tanya status misi lah. Kau rasa dia boleh? Kena bolehkan. Ini je peluang yang kita ada. Dia dah sampai. Dato', Saya percaya kamu masih ingat ketua security saya, Amir? Dayang, Gans, lama tak jumpa. Rasanya sejak kita kerjasama dalam misi Batu Lesung. Dengan kamu macam mana? Tiada masalah. Mungkin lepas ni giliran saya untuk selamatkan kamu. Dan ini Al, anak saudara saya. Dia adalah mata dan telinga saya bagi semua operasi di bandar ini. Saya dah membuat keputusan untuk melantik mereka sebagai ketua Trans Neuro dan Invisu. oh, baguslah kalau macam tu. Harap kita akan boleh jaga Cyberraya dengan lebih baik. Jadi, apa yang kamu ingin tunjukkan? Alamak. Tak ada tempat nak sembunyi ni. Okey. Tak jadi lagi. Satria dilengkapi dengan data ke semua ejen mata bagi membolehkannya menjalankan fungsi 4 teras. Kami fikir selepas ketiadaan Zain dan Jin, jalan terbaik untuk meneruskan operasi adalah dengan menggabungkan teras supaya tiada lagi masalah keseimbangan. Kenapa ejen muda? Kira calon yang lebih baik? Dia seorang sahaja yang berpengalaman dengan dimensi iris. Ia mirip sistem yang digunakan untuk mengawal Satria. Satria? Bukankah jauh lebih efisien kalau kawal dengan AI? AI Satria memang ada untuk membantu. Cuma ahli yang akan laksanakan semua tindakan. AI tak akan boleh mengganti jiwa manusia untuk menilai keputusan yang rumit semasa misi.